Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni Abang nak ajar cara-cara buat air balai strawberry. Mari. Okay, untuk air strawberry kita kena ada flavor strawberry ni. Untuk yang double layer ni 3 botol sebanyak 3 botol. Lepas tu kita kena ada perisa vanila ni. Ni esi vanila ni. 3 botol juga. Lepas tu kita kena ada susu cair Marigo 3 ting. Lepas tu kita kena ada garam. Lepas tu kita kena ada air ni, air kosong ataupun air masuk, air panas pun boleh. Sebanyak 3.5 ml 3.5 liter. Lepas tu kita kena ada, kalau plastik ni Abang guna 3 plastik ni. Tapi kalau guna hot tank, susu bekat tank tu sebanyak 20 tank ni. Okey, beres itu saja bagi dia. Jom kita tengok cara baca dia. Okey, mula-mula sekali kita masukkan susu dulu. Susu dulu. Okey, susu yang kedua. Okey, susu yang ketiga. Okey, masuk ke 3 tank susu cair. Okey, masuk ke apa ni? Perisa vanila ni 3 botol. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk ke air ni, air 3.5 liter ni. Kita masuk ke dalam. Kena kucar dalam ni sebabnya kalau kita kucar dalam balai tu ia akan menjadi berketul. Kena kucar dalam jug dulu. Flavor ni. Ya kena blend yang double layer ni, sedap ni. Kalau blend lain tu sedap juga. Tapi hak ni lagi padu. Okey. Lepas tu kita masuk ke garam. Garam untuk satu balai ni sebenarnya banyak ni ya. Okey. Fungsi garam ni, kita bubuh garam ni untuk apa ni? Kita nak bagi air tu tubik rasa lemak dia. Bismillah. Kita kacau bagi sebati ya. Nampak sebati tu kita masuk dalam ni. Dalam balai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau dia. Okey, ni sukat teh untuk satu balai yang bersaiz 40 liter dah. Balai yang besar ni. Ni lah sukat teh dia untuk air balai. Ya resipi ni memang resipi yang kau lah saya kata. Maknanya cari air batu tu boleh minum lagi. Sebab ni lah cara-cara kita bacu air. Kita tengok. Dia akan tubik pekat gini weh. Bila tubik pekat gini, kita bubuh air batu 2 bit lepas ni. Barulah dia cahaya batu tu dia rasa manis, sedang molek lagi deh. Maknanya kalau bila cahaya batu tu tidak lecah. Sesuai lah untuk minum di bulan Ramadan nanti. Okey, seterusnya kita masuk ke 2 bit plastik air batu. Untuk satu balai ni 2 plastik Bismillah. Bit yang kedua. Bismillah. Ada tu. Bila masuk air batu tu memang comel awal dengan coklat air tu. Tengok ni. Tengok fokus sini. Dia punya pekak ni. Dia salut dengan air batu tu. Memang jahat memang padu air ni. Mana kata kalau cari air batu tu sedap minum lagi lah. Air balai apa ni bukan kita buat bukan lecah. Maknanya kita buat ni biar puas hati. Jual kau orang tu biar puas hati. Kita tidak buat yang lebih kurang kata. Tu last kali ni untuk ais strawberry. Kita bubuh ais krim strawberry. Gini, satu bekas Kita bubuh ais krim bolok untuk ais strawberry. Ais strawberry ni untuk tahun ni menu baru ni. Tahun lepas ada apa buat tak jual ais strawberry, tapi untuk tahun ni kita buat 10 balai. Sehari sebelum puasa tu hari Jumaat ni, Abu dah start berniaga dah. Jadi siapa-siapa yang nak rasa
air balai everywhere. Boleh lah. Mari hari Jumaat ni. Bulan Ramadan ni pun Abu meniaga 30 hari direct, insya-Allah. Abu berniaga di tempat tahun lepas, di tapak parking Masjid Umari deh. Jadi siapa-siapa yang nak mari boleh wes saja Masjid Umari deh. Abu nak gerah menu baru untuk tahun 2025 ni, ais strawberry vanilla. Rasanya lemuk, manis lemuk, masak strawberry tu ada rasa flavor vanilla campur dengan aiskrim ni. Memang padu. Wajib try ni menu ni untuk tahun 2025, memang asyik abang wajib. Memang sedap memang bukan kata apa nak kata sekadar marketing tapi asyik abang memang kena cuba ais strawberry, air abang campur. Bismillah. Oh, padu. Dia padu sebab dia ada rasa lemuk-lemuk. Dia ada rasa strawberry. Tahu payah nak ayak, memang saya awak kena terah. Memang saya awak kena terah. Tapi sebelum tu, nasi Mendy AS Kitchen ni, Abang dah tukar packaging baru. Alhamdulillah. Jadi untuk satu tahun ni kita dah hampir terjual 6,000 pieces lah. Jadi untuk tahun ni kita tukar packaging baru. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan nasi Mendy ni, di bulan Ramadan ni molek benar lah, kena ada satu pack di rumah untuk memudahkan nak buka puasa ke nak sahur, nak masak cepat ni. Satu pack ni boleh makan 5 orang. Jadi nak dapat mana boleh pergi ke Kabit Kuning bawah ataupun pergi ke rumah orang dia. Jangan lupa nak rasa air balai Abuwe. Boleh hari Jumaat ni dah Abuwe berniaga sehari sebelum puasa di Masjid Umari. Boleh wes saja Masjid Umari deh. Dia beres. Jumpa hari Jumaat ni deh. Mari. Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni Abu nak ajar cara-cara buat air balai anggur extra joh deh. Mari. Okey, untuk air balai extra joh anggur ni kita kena ada ni sebanyak 15 kotak perisa extra joh yang anggur punya deh. Lepas tu kita kena ada 2.5 kg susu pekat. Susu pekat ni kalau yang macam tank gini dia sebanyak 5 tank ni. Lepas tu kita kena ada susu cair sebanyak 3 tank. Lepas tu kita kena ada buah longgeng ni. Buah longgeng ni Abu pakai 3 tank. Dan juga last sekali kita kena pakai daun pudina ni. Okey, mula-mula sekali kita koyak dia punya kulit dulu. Extra joh ni. Dia satu kotak ni dia ada sebanyak 6 paket dah. Kita bubuh dah ni. Kita asing dulu. Untuk pengetahuan saya awak, extra joh ni mempunyai 0 kalori dah. Okey, inilah hasil dia sebanyak 15 kotak dah. Extra joh anggur. Okey, seterusnya kita kena sediakan air sebanyak 7 liter dah. 7 liter air. Air ni pastikan jangan guna air panas sebab kalau extra joh ni dia tak boleh bacuh dengan air panas. Lepas tu kita masukkan susu kita. Bismillah. Masukkan susu. Okey, kemudian kita masukkan susu cair. Sebanyak 3 tank. Okey, kemudian kita masukkan serbuk extra joh anggur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baik tengok dia tu kakalah tu. Apabila kita bubuh ni dia akan jadi buih. Lepas tu dia naik dia punya bau dia. Bau anggur dia. Tengok buih dia. Okey, kemudian kita kacau bagi sebati Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita masukkan 2 beg air batu. Untuk satu balai yang 40 liter ni, kita pakai sebanyak 2 beg air batu. Air batu yang kedua. Alright. Kemudian kita masukkan buah longgeng sebanyak 3 tank. Tank yang ketiga. Okey, last kali kita masukkan daun pudina. Bismillah. Okey, jadi tunggu apa lagi? Kita pun kacau dia. Okey, jadi alhamdulillah
Kita punya air anggur extra jus versi balai kita sudah siap dah. Jadi air ni masa abang berniaga dekat kedai, abang pernah ada kedai dulu. Biasanya kalau bulan Ramadan ni orang makan colek, order colek, biasanya dia order air extra jus anggur ni. Air macam ni lah dia akan order. Memang masuk lah. Kalau saya awak mana nak pergi makan colek moreh tu, cuba order air extra jus, bubur susu, lepas tu makan dengan colek. Memang kena lah. Okey, jadi abang nak terang dia punya rasa lagu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi macam tak lekat lah kalau ada extra jus. Tapi tak ada colek. Jadi awak pada ni kalau nak makan colek, nak moreh malam tu, kena ada colek so. Ada air extra jus so. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita minum tu dia akan tubik rasa anggur. Lepas dia ada rasa refreshing daripada daun pudina tu. Lepas tu dia ada rasa lemuk. Lemuk susu kan. Dia bila bercampur dengan anggur ni dia rasa manis, lemuk, anggur dan juga rasa pudina. Memang sangat-sangat perfect. Jadi abang rasa kalau siapa yang nak buat berniaga, air balai, abang garanti menu ni memang awak boleh buat ataupun nak buat kenduri, nak buat makan ramai-ramai, nak buat dalam bentuk balai ke. Cuba resipi air anggur extra jus ni. Tiru resipi abang ni buat. Memang tak nyesal lah kalau saya buat. Lepas tu modal dia pun tak besar. Tapi rasa dia memang puas hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pula dengan colek moreh malam makan extra jus, makan colek. Bismillah. Mana boleh makan colek tanpa extra jus. Okey, jadi lepas ni saya abang jangan lupa lepas balik tarawih tu colek bersama extra jus. Memang sedap Hari.